Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama saya Cikgu Ainul. Okey, untuk siri Notebook LM yang kedua ini bagi beginner ya. Kita akan melihat bagaimana Notebook LM dapat membantu cikgu-cikgu untuk membina infografik. Yang mana cikgu boleh gunakan infografik ini sebagai nota untuk murid-murid cikgu, dan kita juga akan belajar bagaimana untuk membina video explainer yang cikgu boleh jadikan bahan ataupun dalam bentuk video lah, yang ada visual, okey, yang cantik juga, dan juga dah ada penerangan daripada AI dekat situ. So macam mana nak membinanya dan bagaimana video explainer serta infografik ni dapat membantu cikgu-cikgu, jom bersama saya selepas ini. Okey, so seperti mana yang dijanjikan, hari ini kita nak tengok bagaimana Notebook LM dapat membina video explainer, iaitu video yang boleh cikgu jadikan sebagai bahan untuk diberikan kepada murid, okey, sebagai flip classroom, dan cikgu juga boleh hasilkan infografik sebagai nota untuk tambahan lah untuk murid-murid cikgu. Okey, jadi kita akan terus kepada paparan di dalam Notebook LM seperti mana yang kita dah belajar dalam Notebook LM siri yang pertama sebelum ini. Cikgu boleh lihat balik bagi siapa yang belum melihat siri pertama, bagaimana kita nak membina pada siri yang pertama adalah untuk membina slide. Okey, slide, dan juga dalam siri yang pertama kita dah belajar untuk membina RPH. Okey, jadi sekarang kita nak tengok ini adalah paparan utama yang kita dah belajar sebelum ini, dan nota saya masih menggunakan nota yang sama daripada web sources yang ada di dalam Notebook LM ini. Dan daripada nota tersebut saya dah tak ajar lagi lah bagaimana cikgu nak dapatkan nota. Cikgu boleh tengok pada siri yang pertama. Okey, jadi kita akan teruskan kepada infografik dan juga slide deck. Okey, cikgu boleh lihat kepada paparan studio cikgu ini. Cikgu boleh buat macam-macam lah untuk menggunakan Notebook LM ini. So hari ini kita nak tengok infografik. Cikgu klik sahaja pada simbol pensel tu. Okey, first jangan lupa pastikan setting cikgu adalah bagi output language cikgu adalah dalam bahasa Melayu kalau cikgu nak hasilkan bahan dalam bahasa Melayu. Okey, jadi kita klik pada infografik. Okey, daripada bahan yang cikgu dah cari ataupun cikgu dah muat naik, okey, seperti nota, PDF atau sebagainya. So sekarang cikgu akan tentukan untuk menghasilkan infografik. Contohnya ini cikgu nak dalam bahasa Melayu. Okey, cikgu boleh tentukan orientation dia. So saya nak dalam portrait. Okey, dan juga level of detail saya nak standard lah. Kalau cikgu nak detail dia lebih so cikgu klik pada detail lah. Okey, dan di sini cikgu boleh masukkan ikut tema ke, cikgu nak bentuk macam mana ke. Okey, contohnya dekat sini saya nak menggunakan bertemakan boy juga, sama seperti slide dalam siri yang pertama dengan ilustrasi dan flow yang menarik. Okey, dan kita boleh klik sahaja generate bila dah selesai. So dia akan ambil masa biasanya dalam 5 minit macam tu, 5 ke 10 minit, kadang-kadang lama 10 minit pun mungkin. Okey, dan sementara menunggu kita akan lihat video explainer juga. Cikgu klik kepada simbol pensel, dan di sini cikgu akan nampak explainer ataupun brief. Brief ni secara ringkas lah. So explainer ni cikgu akan nampak comprehensive overview lagi lah yang akan connect setiap sources cikgu tu. Okey, dan choose language, of course bahasa Melayu. Di sini cikgu akan ada visual style. Okey, biasanya untuk yang ini cikgu nak masukkan tema tu dia jarang-jarang berlaku lah. Dia jarang-jarang dapat hasilkan tema. Okey, so cikgu boleh ambil daripada sinilah visual style. Cikgu suka anime ke, watercolor ke, retro print ke, okay, heritage ataupun kawaii. Okey, biasa saya ni hanya guna auto select sahaja. Dia boleh gabungkan semua ikut kesesuaian lah. Okey. Dan di sini pun cikgu boleh tentukan bagaimana bentuk dia video explainer ni. Cikgu boleh letak tema tapi biasanya tak jadi. Kalau kita lihat kat sini, saya masukkan bertemakan boy juga. Okey, jadi kita tengoklah jadi ke tidak kalau kita masukkan tema. Cikgu boleh letak macam-macam lagi lah. Cikgu nak detail ke, berapa panjang durasi dia, cikgu boleh masukkan dekat bahagian ini. So kita klik sahaja generate. Okey, dan dia akan generate, dan biasa untuk video memang makan masa yang lama. Okey, kadang-kadang sampai 15 minit macam tu. So dia akan ambil masa yang lama. Okey, di sini saya dah ada lah yang dah siap. Okey, yang dah siap.
Kejap. Oh, tu pun dia ambil masa lagi. Okey, saya dah ada siap untuk bahagian infografik. Okey, ini dia infografik yang saya dah bina. Sorry. Okey, besarkan lagi. Kita besarkan lagi. Okey, yang ini infografik daripada, sebab kita nak temakan tema Bobo Boy tadi. So, kita dapat yang Bobo Boy lah. Cantik sebenarnya. Macam mana nak pergi ke atas. So, saya download dulu. Okey, cikgu boleh download dalam bentuk gambar tak silap saya. Okey, gambar, ya. Okey, ini dia dalam bentuk gambar. Okey, kembara udara. Jom fahami sistem respirasi. Okey. Okey, so kita boleh besarkan dia. Cikgu boleh nampak lah. Okey, trakea, semua destinasi dia ke mana. Jadi, murid kita mungkin lebih faham. Okey, jom fahami. So, boleh memahami lebih jelas lah, terutama bagi visual learner. Okey. So, seterusnya kita tengok juga bagaimana video kita adakah dah siap. Okey, dia masih belum siap, ambil masa yang agak lama sebenarnya. Okey, untuk video explainer ni. Okey, sementara tu kita tengok sistem respirasi yang dah saya bina juga sebelum ini, macam lain sikit. Hari ni kita boleh tengok ada satu lagi yang saya rasa lebih menarik sebenarnya. Okey, masih berapa, kita ada 14 kali ni. Dia generate 14 untuk satu subtopik. Macam hari tu saya tak letak subtopik. Cikgu boleh fokus pada subtopik walaupun nota cikgu tu satu bab yang penuh. Okey, so dia akan buat macam contohnya ini bab 2.1 sahaja. So dia akan adalah taklimat misi. Ni pandai-pandai dia je. Okey, sampaikan dalam bentuk misi, definisi. Okey, dan juga peta laluan udara, pintu masuk, buhraya udara. Okey, untuk grafik seperti ni sebenarnya kalau kita nak buat sendiri memang mengambil masa yang lama sebenarnya. Okey, jadi untuk yang ini sekejap saja. Walaupun kita kena tunggu dalam 15 minit, pada saya sangat berbaloi lah. Okey, sangat menarik sebenarnya. Sampailah tahniah misi anda selesai. Okay, Bobo Boy dah settle. Okey, di sini saya ada juga sementara kita nak tunggu video kita, video tu tak siap lagi. Di sini ada juga satu lagi infografik yang saya rasa menarik juga. Sama juga tajuk dia. Okey, mari kita lihat bagaimana infografik yang kedua ni. Okey. Ini paparan utama dia lah. Okey, agak menarik. Tapi kali ni tema Bobo Boy tu tak banyak sangat lah. Masih ada nampak Bobo Boy. Okey, nampak ada Bobo Boy. Okey, jom terokai sistem respirasi. Bagaimana kita bernafas, rongga. So, dia ada lengkap. Okey, dia ada label. Kemudian dibawa ke sini. Alveolus, bronchus. Okey, mekanisme tarik hembus nafas, pertukaran gas. Okey, ancaman kepada peparu. Okey, keseluruhan dah ada. Okey, cuma nak masukkan, nak padatkan tu agak sukar lah. Kecuali cikgu pilih yang detail tu. Okey. Okey. Okey, finally dah siap kita punya video. Okey, mari kita lihat macam mana video kita ni. Okey, mungkin kita boleh buka lebih luas lagi. Full screen. Okey, ini dia video. Jom kita mulakan satu misi khas hari ini untuk membongkar video ni 5 minit. Okey. Yang ada dalam diri kita semua. Bukan kuasa macam Bobo Boy tu, tapi sesuatu yang lain. Okey, dia masih menggunakan tema Bobo Boy. Okey, untuk explainer dia. Walaupun grafik dia mungkin tak menggunakan, ada yang juga elemen Bobo Boy tu. So, okey sebenarnya kita boleh masukkan tema Bobo Boy. Dari sumber misteri yang tersembunyi entah kat mana. Persoalannya, dari mana sebenarnya datangnya kuasa terhebat yang kita ada ni? Jawapannya mungkin akan mengejutkan anda. Kuasa terhebat kita ni tak perlukan apa-apa gadget canggih pun. Ia ada dalam setiap tarikan dan hembusan nafas anda. Betul. Kuasa sebenar kita datangnya dari sistem pernafasan. Jadi rasanya setakat itu saja. Okey, kita boleh lihatlah. Dia kupas satu persatu ikut bab demi bab lah. Ikut subtopik demi subtopik. Okey, kita ke depan sikit. Kecil iaitu bronchiol sehinggalah ia tiba di destinasi. Okey, so kalau cikgu tengok di sini memang kita dah selesaikan satu isu yang mana kita boleh hasilkan konten
walaupun menggunakan AI tetapi dia dapat membantu murid-murid kita untuk belajar, untuk memahami dengan lebih jelas dan dengan adanya visual, okey, visual yang telah tercipta daripada explainer di dalam notebook LM ini. Okey, jadi pada saya memang sangat-sangat membantu dan kalau cikgu rasa penerangan ataupun tutorial ini juga membantu cikgu, bolehlah like, share dan juga subscribe di YouTube channel Cikgu Ainul. Okey, jumpa lagi dalam siri yang akan datang yang mana kita akan belajar bagaimana notebook LM di Google Classroom boleh membantu cikgu-cikgu. Setakat ini saja. Jumpa lagi. Bye.